Semalam seronok lah kan kita pergi event TikTok tu. Oh, kita dengar cakap daripada TikTok, oi kena buat GMV Max, kena increasing dari segi content, increasing dari segi kerja workload, live post. Memang seronok lah insight yang diberikan oleh TikTok. Seronok. Sangat seronok. Kena sediakan video sekurang-kurangnya 500 hingga 1000 video sebulan. Oh, seronok dia. Memang seronok. Ni sambil-sambil saya tengah hantar anak sekolah ni. Tapi the problem is apa? Bukanlah the problem is TikTok punya ni kan buka arahan, tapi mekanisme macam tu lah kan. But at the end of the day, seller kena apa? Seller kena tanggung kos yang tinggi. Ya, kos lah. Nak buat video, tambah content creator, tambah editor, bayar lagi influencer, KOL, artis, kan, nak dapatkan exposure produk tu. Kemudian nak kena bayar lagi gaji live host. Makin banyak live, makin banyak gaji live host. Dan tak semua live kita untung, profitable. GMV Max kena increase berapa persen, itulah 30%, 40% kena increase kan. Tapi GMV Max tu apa? Duit iklan, semua tu cost. Jadi excited juga. Kita takut, kita risau kalau tak kawal cost, running at loss. Fikir-fikirkan lah. Tapi korang setuju tak saya cakap ni? Kalau setuju, komen kat bawah.